الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita sambung lagi beberapa hadis yang berkaitan dengan berwudu. Riwayat Imam Bukhari bahawa Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu telah berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa huwa fi hadzal majlis fa ahsana al-wudu'a thumma qala من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. رواه الإمام البخاري. Hadis 6433. وابن ماجه hadis 285. wal Imam Ahmad juzuk 1 muka surat 66. Jadi hadis ni riwayat Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad rahmatullahi alal jami'. Bahawasanya Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu telah berwudu dengan sempurna. Kemudian ia berkata, Aku telah melihat Rasulullah SAW telah berwudu ketika baginda berada dalam majlis ini. Lalu baginda memperelokkan akan wudu. Kemudian baginda bersabda, Barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian ia datang ke masjid, lalu ia rokok sebanyak 2 rakaat, kemudian dia duduk, nescaya diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Kata Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jangan kalian tertipu. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa berwudu dengan sempurna kemudian sembahyang sunat 2 rakaat di masjid akan menggugurkan dosa. Kita wudu dengan sempurna di rumah, kita pergi masjid sembahyang sunat tahiyat masjid contohnya, atau sembahyang qabliyah, atau sembahyang sunat wudu, maka apa-apa sembahyang yang kita lakukan sebanyak 2 rakaat di masjid selepas kita berwudu dengan sempurna, hasilnya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang kedua yang kita baca pada pagi ini iaitu juga berkenaan dengan wudu, riwayat Al-Imam Al-Bazzar bahawa baginda bersabda, La yusbighu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maksudnya tidak menyempurna oleh seorang hamba akan wudu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang terkemudian. Mengambil air wudu dengan sempurna mengundang keampunan dosa yang terdahulu dan terkemudian berdasarkan hadis ini. Telah datang begitu banyak hadis-hadis dengan tentang pengampunan dosa disebabkan wudu. Dalam riwayat Imam Muslim pula dengan hadis yang begitu panjang disebutkan, فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه
ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. Jika ia berdiri semayang kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah dengan sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengosongkan akan hatinya hanya kerana Allah, melainkan ia pulang daripada dalam keadaan bersih dari segala dosa, keadaannya seperti hari ibunya melahirkan dia. Jadi kalau kita semayang, kemudian kita semayang, kemudian kita memuji Allah, kita hanya mengosongkan hati, kita hanya menumpukan kepada Allah, bukan mengingat dunia dan sebagainya, kita akan bangun daripada tempat sembahyang, pulang ke rumah dalam keadaan tidak ada sebarang dosa. Kita menjadi seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu kita. Syarat dia berwuduk dengan sempurna, kemudian sembahyang dan memuji Allah, dan hati hanya ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Muslim 832 dalam kitab Salatil Musafirin. Diriwayatkan juga oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambah wa ma haddatha nafsahu min su wal wudu'u yukaffiru ma qablahu thumma tasabbara thumma tasiru as-salatu nafilatan. Ia tidak bercakap dalam hatinya dengan yang buruk, dalam hati dia tak ada bersifat buruk, dan wudu itu menghapuskan dosa yang telah lalu. Kemudian sembahyangnya menjadi tambahan, pahala tambahan terhadap ibadat dia. Jadi kita berwuduk dengan sempurna, wuduk itu sudah menghapus dosa. Lepas tu kita sembahyang pula, sembahyang itu dosa dah tak ada, tapi dia jadi pengundang dan penambah pahala. Ini riwayat Imam Ahmad. Al-wudu' yukaffiru ma qablah thumma tasiru as-salatu nafilatan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juzuk 5 muka surat 261. Kata Al-Hafidh Al-Haythami rahimahullah dalam Majma'uz Zawaid juzuk 1 muka surat 223, rawahu Ahmad min turuqin sahihah. Riwayat Imam Ahmad daripada jalan-jalan yang sahih. Jadi beberapa hadis yang kita baca pada pagi ini, 2, 1, 2, 3, 4 hadis menyokong apa yang kita bicarakan kemarin, iaitu salah satu daripada amalan penghapus dosa ialah berwuduk dengan sempurna. 4 hadis kita baca pada pagi ini. Hadis yang kelima riwayat Imam Ahmad juga dan Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, Al-Hafidh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid dengan sanad yang hasan. إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد مغفورا له. Apabila berwudu oleh seorang muslim, nescaya keluarlah dosa-dosanya daripada pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, kedua kakinya. Jika ia duduk, maka ia duduk dalam keadaan sudah diampunkan baginya akan dosa. Berwuduk itu menghabiskan dosa, menghapuskan dosa. Lepas pada berwuduk dia duduk, dia sudah tidak ada dosa pada ketika itu. Fa in qa'ada maghfuran lah. 5 buah hadis kita baca pada pagi ini. Hadis yang ke-6 riwayat Imam Abu Ya'la dan Al-Hakim, dan kata Al-Hakim sahihun ala syarti Muslimin. وإسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. Menyempurnakan wuduk di waktu yang kita tak suka
menggunakan kaki ke masjid, maksudnya melangkah ke masjid, berulang-alik ke masjid, dan menunggu sembahyang selepas sembahyang, menghapus, membasuh dosa-dosa dengan basuhan yang sungguh-sungguh berlaku. Membasuhkan dosa, yakni menghapuskan dosa. Jadi macam kita, kain kita kotor, kita basuh dengan air maka bersih. Kereta kita kotor, kita basuh dengan air, bersih. Dosa kita banyak, kita basuh dengan 3 amalan yang dikatakan dalam hadis ini. Amalan yang pertama, mengambil air sembahyang dengan sempurna di waktu yang kita tak suka. Kita tak suka pagi-pagi sejuk ambil sembahyang 3 kali, kita basuh sekali saja, jangan ambil 3 kali. Menyempurnakan wuduk di waktu-waktu yang tidak disukai, dan melangkah ke masjid, berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rajin pergi masjid, dan menunggu sembahyang selepas sembahyang. Selepas sembahyang maghrib kita tunggu isya, lepas sembahyang subuh kita tunggu zuhur. Tunggu sembahyang bukan berarti kita nak kena duduk lepas subuh sampai zuhur tak pergi kerja, tak. Kalau kita kerja, pergi kerja, tapi kita menanti untuk nak sembahyang jemaah zuhur saat ni. Pas sembahyang zuhur saat ni kita nak sembahyang asar berjemaah pula. Kita nak pergi masjid hari-hari 5 waktu. Yang disebut dalam hadis 40 yang kita duk baca, salah satu daripada 7 golongan yang diberikan naungan arasy Allah pada hari akhirat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung, terikat dengan masjid. Walaupun badan dia duduk di luar, tapi hati dia terikat dengan masjid. Maksud dia, bila tiba waktu sembahyang, dia akan usaha hadir ke masjid. Kita dah mai sembahyang subuh, balik ke rumah, pergi kerja dan sebagainya, saat ni lohor kita mai pula. Lohor dah pergi masjid dah, asar dia boleh pergi pula, maghrib pergi pula, isya pergi pula. Tunggu sembahyang, sama ada tunggu sembahyang seperti lepas sembahyang maghrib, tapi mana tunggu isya. Satu, tunggu sembahyang, kalau kita dah pergi pun kita menanti untuk bertemu Allah, buat ibadat dengan sempurna dan lebih baik lagi, iaitu sembahyang jemaah. Bila masuk saja waktu sembahyang, kita boleh buat 2-3 perkara istimewa yang Allah anugerah keistimewaan. Yang pertama, kita jawab azan. Yang kedua, kita sembahyang sunat. Yang ketiga, kita baca doa. Lepas sembahyang sunat, baca doa atau berzikir atau baca Quran ataupun tafakur dan sebagainya. Yang keempat, kita sembahyang berjemaah. Yang kelima, sembahyang jemaah kita itu bersama imam daripada mula sampai habis. Imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, imam bagi salam, kita bagi salam. Berarti tidak masbuk, dapat fadilat yang terbaik. Kita sembahyang di awal waktu sebab kita jemaah, dapat lagi kelebihan. Kita berzikir lepas sembahyang, dapat lagi kelebihan. Jadi setiap kali kita masuk waktu sembahyang, kita sudah mendapat banyak kelebihan. Kelebihan berwuduk di rumah, kelebihan melangkah ke masjid, kelebihan sebelum masuk masjid baca doa, lepas masuk masjid sembahyang, lepas sembahyang i'tikaf. Tu tak masuk lagi dalam bab sembahyang, baru sampai saja dalam perjalanan sudah menggugurkan dosa. Hari-hari kita boleh dapat fadilat ini, bermula daripada subuh. Jadi fadilat bangkit tidur baca doa, kemudian kita masuk tandas baca doa lagi, kita bersiap untuk beribadat kepada Allah. Lagi bagus kita sembahyang tahajud sama, kita baca doa lagi. Kemudian masuk waktu sembahyang, kita sudah menunggu sembahyang sebelum waktu sembahyang, sama ada kita piawai ataupun kalau rumah kita dekat, kita boleh sembahyang di rumah sunat, fardu kita pergi sembahyang di masjid dan sebagainya. Kecuali kalau uzur Allah bagi pahala percuma walaupun tak pergi. Berdasarkan hadis kata, 2 orang yang tak buat kebaikan tapi Allah bagi pahala kebaikan, syarat dia masa dia sihat dia rajin buat, masa dia bermukim dia rajin buat, iaitu orang sakit dengan orang musafir.
idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba Allah itu sakit ataupun ia bermusafir, nescaya dituliskan baginya pahala seperti yang ia lakukan ketika sihat dan ketika bermukim. Masa kita bermukim di kampung, kita rajin pergi masjid. Masa kita musafir duduk atas bas, tak boleh singgah masjid, dapat pahala pergi masjid. Masa kita bermukim di kampung, kita duduk sembahyang qabliyah ba'diyah, musafir tak ada sembahyang, ibah tinggal dan sembahyang fardu yang berhenti, dapat pahala qabliyah ba'diyah. Apa yang kita buat ketika bermukim, ketika musafir tak boleh, kita dapat pahala. Mukim kita rajin mengaji, kuliah subuh tak ada tinggal tiap pagi, musafir tak ada dengar kuliah subuh, dapat pahala dengar kuliah subuh. Sebarang kebaikan yang biasa kita lakukan ketika bermukim, tiba-tiba kita musafir tak mampu buat, Allah bagi pahala seperti kita dah buat selalu. Begitu juga orang sakit, masa sihat dia dah buat apa, tiba-tiba sakit tak boleh buat, dapat pahala. Sihat dia rajin pergi masjid, tiba-tiba sakit, lumpuh tak boleh pergi masjid, lumpuh 3 tahun dapat pahala pergi masjid. Sihat dia rajin baca Quran, tiba-tiba sakit tak boleh baca Quran, dapat pahala baca Quran. Masa sihat dia rajin qiyamul lail, tiba tak boleh pergi. Sembahyang Jumaat itu juga, masa kita sihat kita pergi sembahyang Jumaat 5 waktu, tiba-tiba sakit tak boleh pergi 5 sebab uzur. Keuzuran yang kita hadapi itu, walaupun kita tak buat, Allah bagi pahala seperti kita buat. Orang perempuan masa dia sihat, dia rajin baca Quran, tiba-tiba datang haid seminggu tak boleh baca Quran, dapat pahala baca Quran hari-hari, tak perlu baca, kerana waktu dia sihat, dia biasa baca. Jadi sebarang kebaikan yang kita lakukan sewaktu kita sihat, tiba-tiba kita sakit tak boleh buat, Allah Ta'ala bagi pahala seperti kita duk buat masa sihat itu. Baik, itu masa kita sihat, buat kebaikan banyak-banyak. Nanti kita sakit tak boleh buat, Allah bagi pahala percuma saja. Masa kita sihat, kita pilah masjid kerap-kerap, pilah sembahyang jemaah banyak-banyak. Kita sakit, Allah bagi pahala sembahyang jemaah walaupun kita tak mampu buat. Fadzalikumur ribat, menyempurnakan wuduk di waktu kita tak suka, melangkah kaki ke masjid, menunggu sembahyang, selepas sembahyang menghapuskan dosa-dosa. Fadzalikumur, dalam riwayat Imam Muslim ditambah fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu seumpama kita berada di perbatasan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala seperti kita mengawal batasan negara kita daripada didatangi oleh musuh. Cuma di perbatasan dia menunggu untuk membela negaranya daripada serangan musuh. Hak di masjid kita menunggu untuk buat sembahyang ibadat pada Allah. Sama-sama tunggu sana, tunggu dengan kebaikan, tunggu kita kepada sembahyang pun tunggu kebaikan. Tunggu untuk kita bangkit beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khataya wa yazidu bihi fil hasanat, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang Allah hapuskan dosa dengannya dan menambahkan pahala. Lalu disebutkan hadis tadi dan hadis yang seterusnya. Riwayat Imam Ahmad, idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'atayn aw arba'an yuhsinu fihinna ar-ruku'a wal khushu' thumma astaghfara Allah ghufira lah, wa isnaduhu hasanun wa rawahu Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala. Apabila berwudu lalu ia menyempurnakan wudu, kemudian ia sembahyang. Apabila berwudu oleh seseorang lalu ia menyempurnakan wudu, kemudian ia sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat, ia memperelokkan pada sembahyang itu akan rukuk dan khusyuk, kemudian ia beristighfar kepada Allah, nescaya diampunkan baginya. Jadi berwudu dengan sempurna, sembahyang, istighfar, 3 amalan. Yang pertama ambil ayat sembahyang dengan sempurna, dengan elok. Yang kedua kita sembahyang sama ada 2 rakaat atau 4 rakaat, sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu, tak disebutkan, yang penting sembahyang. Sembahyang tu pula dengan
memperelokkan rukuk dan khusyuk. Maksudnya pergerakan kita, kemudian tumakninah kita semua elok, rukuk dengan elok, dengan syarat-syarat rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, tangan jari nak tak lagu mana bagi sempurna elok, dan khusyuk. Khusyuk mana hudurul qalbi wa sukunul jawarih, hadir hati dan diam anggota, kata sebahagian ulama fiqh. Dengan hati yang khusyuk dan rukuk sujud yang sempurna, apabila seorang tu sudah berwudu dengan sempurna, kemudian dia sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat juga dengan sempurna perbuatannya dan khusyuk hatinya. Habis sembahyang dia buat apa pula? Kemudian dia beristighfar, minta Allah ampunkan. Nescaya diampunkan baginya. Wuduk dengan sempurna, sembahyang dengan sempurna, minta Allah ampun dosa. 3 ni kita kembang, dosa kita terampun. Dan kalau boleh jangan kita istighfar kat kita seorang, pastikan mak ayah kita masuk dalam istighfar itu, pastikan orang lain juga masuk, guru-guru kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Itu hadis berkenaan dengan berwudu. Banyak hadis kita baca bermula daripada kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hadis. Hadis yang terakhir yang ke-13, tajuk yang kita bicarakan juga dan selalu kita baca hadis ini, Imam Tirmizi menyatakan bahawa atani laylata atin min rabbi azza wa jalla qala ya Muhammad atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu kenapakah para malaikat berebut-rebut? Aku menjawab, na'am fid darajati wa fil kaffarat. Ya, dalam darjat-darjat dan dalam penghapus-penghapus dosa. Iaitu fi naqlil aqdam ilal jama'at. Antaranya ialah memindahkan kaki-kaki ke tempat sembahyang jemaah. Maksudnya berjalan menuju tempat sembahyang jemaah itu menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Yang kedua, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disukai, isbaghul wudu fil makruhat. Yang ketiga, intizarus salah ba'da salah, menunggu sembahyang selepas sembahyang. Wa man yuhafiz alaihim, barang siapa yang jaga 3 ni, dia rajin pergi sembahyang jemaah, dia rajin ambil sembahyang dengan sempurna, dia rajin lepas sembahyang dia tunggu saat asya bi khair wa mata bi khair wa kana min dhunubi ka yawma waladathu ummuh. Nescaya dia hidup dengan kebaikan dan mati dengan kebaikan, dan adalah ia daripada dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan dia. Ditambah oleh Imam Bazzar, wa syiddatil bard, bersangatan sejuk. Berwuduk di waktu bersangatan sejuk, berwuduk dengan sempurna. Jadi kita telah selesai mempelajari perkara pertama yang menggugurkan dosa daripada belasan hadis, beberapa belas hadis, yang kesemuanya itu merujuk kepada berwuduk. Jadi wuduk ini salah satu daripada penghapus dosa. Dosa apa? Seperti mana kita sebut selalu, ulama kata dosa kecil, dosa besar kena bertaubat. Yang kedua daripada perkara yang menghapuskan dosa, yang ini kita akan sambung pada besok hari insya-Allah, dan kita sambung kitab yang kedua dalam masa beberapa minit. Kitab yang kedua ni tajuk dia tentang anggota tubuh Nabi kita SAW. Dalam kitab ni saya tulis ada beberapa rujukan di belakang. Salah satu rujukan itu kitab karangan seorang ulama daripada Syria yang dia menetap di Madinah.
Saya baca buku tu, dan sebelum ni kita pernah bagi kuliah subuh tentang keistimewaan Rasulullah SAW 1, 2, 3, 4 sampai berapa puluh hari tu. Kitab dia lah. Kitab saya baca, tuan saya tak kenal, tapi dia bagi fakta, dia bagi dalil hadis, dia bagi fakta, dia bagi hadis, menunjukkan dia ni ulama hadis yang hebat. Betul saya baca kitab dia. Pi Mekah baru ni keluar pula cetakan baru Madinah kat Masjid Nabawi, ada maktabah situ, saya beli pula pasal elok. Baca juga sikit. Takdir Allah Subhanahu wa taala, saya buka WhatsApp kemarin dapat berita dia sudah meninggal dunia malam kemarin. Baru kenal, oh nama kenal, kitab baca, tuan kitab tak kenal. Kenal apabila dapat maklumat dia meninggal dunia. Dia mati malam Jumaat di Madinah, di dalam perpustakaan. Dia rupanya asal daripada Syria, mengaji di Syria, dapat BA, kemudian dia pergi Mesir, dia sambung master dan PhD di Azhar, kuliah Usuluddin dalam bidang hadis. Jadi dia doktor dalam bidang hadis. Kemudian dia berpindah mengajar di Arab Saudi, mengajar di Madinah, mengajar di Riyadh, mengajar di Madinah, mengajar Madinah, mengajar di Mekah, kalau siap biasa juga 2-3 universiti dia mengajar. Akhir hidup dia di Madinah, dia mengajar di Jami'ah Taibah. Karangan dia lebih kurang hampir 100 buah, 100 jenis kitab. Saya duk baca tengok nama kitab dia. Mati dalam tempat kitab malam Jumaat, dan disembahyangkan kemarin di Masjid Nabawi selepas sembahyang Jumaat. Istimewa lagi dia, selepas dia disembahyangkan kemarin, dia dikebumikan dekat dengan anak Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Ibrahim. Bahkan kalau kita masuk luar ni, kawasan Ummahatul Mukminin duduk tani, ni kawasan anak-anak Rasulullah duduk tani, ni kawasan mak menakan Rasulullah duduk tani, Imam Malik duduk tani, Imam Nafi' duduk tani, Abu Sa'id Khudri duduk tanu, Sayyidina Osman duduk tanu, Halimatus Sa'diyah duduk tani. Jadi ulama dah susun kubur-kubur yang ada di Madinah, walaupun kita tak tahu siapa, tapi ada peta, ada kitab yang menunjukkan tani kubur si fulan, ni kubur si fulan, ni kubur si fulan. Di antara kubur yang orang yang duduk di Madinah tahu ialah kubur Sayyidina Ibrahim, anak Nabi SAW yang wafat ketika kecil. Maka ulama ni tanam beberapa meter, beberapa langkah daripada kubur Sayyidina Ibrahim, duduk dekat anak Rasulullah SAW, yang kitab dia begitu hebat. InsyaAllah kalau ada ruang saya akan tulis dan terjemah kitab dia. Mati elok malam Jumaat, mati pula di Madinah, di sembahyang di Masjid Nabawi, ditanam dekat anak Rasulullah SAW. Dia hantar video, dia tunjuk kubur dia, tempat dia disemadikan. Dia hantar video kuliah dia ketika dia buat dialog, dia hantar gambar dia, dan dia cerita riwayat hidup dia. Lepas mati baru kenal tuan, masa hidup tak kenal, tapi kitab tu saya baca habis. Pendahuluan dia diberikan oleh beberapa ulama hadis dunia seperti Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah dan sebagainya. Ada dalam salah satu daripada rujukan dalam kitab ni. Baik, kita sambung lagi beberapa minit, masa masih ada untuk sambungan perbahasan kita kemarin. Kemarin kita baca dalam muka surat yang ketiga bahawa Nabi SAW ini an-ni'matut tammah, nikmat yang sempurna, ar-rahmatul ammah, rahmat yang meliputi al-alamin, seluruh makhluk, ar-rahmatul ammati lil alamin, dan baginda juga masdarul makrumat, sumber yang ketiga, baginda sumber segala kemuliaan, wa ma'dinil khuluqil azim, yang keempat, baginda merupakan sumber kepada akhlak-akhlak yang mulia, yang kelima, baginda merupakan as-sirajul munir, umpama matahari yang menerangi, umpama pelita yang menerangi kegelapan, yang keenam, al-hadi ilal haqq,
wa ila siratim mustaqim, baginda merupakan pemberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ada ayat Allah Ta'ala berfirman Rasulullah bukan tak boleh bagi petunjuk. Ada ayat Allah Ta'ala berfirman baginda memberi petunjuk. Jadi berlawanan antara dua ayat itu. Satu ayat kata engkau tak boleh bagi petunjuk, iaitu ayat yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh beri petunjuk kepada orang yang engkau cinta, tetapi Allah lah yang bagi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Ada ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu ulama menggabungkan dua ayat yang nampak bertentangan dan berlawanan itu dengan menyatakan bahawa engkau memberi petunjuk, yakni engkau memberi ilmu, memberikan tunjuk ajar, memberikan panduan, tapi nak bagi ilmu tu masuk dalam hati orang yang dengar dapat ilmu tu terima dan boleh beramal, itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau boleh berdakwah, boleh mengajak, tapi nak bagi manfaat dakwah dan pengajak itu pada diri seseorang, itu hanya milik Allah. Allah sahaja yang maha berkuasa untuk bagi ilmu yang disampaikan itu bermanfaat kepada seseorang yang Allah kehendaki. Man yasha, orang yang Allah kehendaki. Macam kita mengaji lah, hak mengaji bukan semua yang dia mengaji itu dia boleh ikut. Macam khutbah Jumaat lah, tiap-tiap imam baca khutbah, bukan semua orang dengar khutbah Jumaat itu boleh ikut apa yang Tok Khatib kata. Tok Khatib kata ittaqullah, mari kita takwa pada Allah. Mari kita buat yang Allah suruh, mari kita tinggal yang Allah larang. Ada yang hanya mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jom kita bertakwa, yang Allah suruh kita buat. Antara yang Allah suruh sembahyang 5 waktu, mari kita sembahyang bagi cukup. Ada yang mai sembahyang Jumaat saja, balik rumah tak sembahyang Jumaat depan baru mai pula. Dia dengar dalam masjid tu imam pesan, tapi dia tak boleh nak buat kerana mendengar satu bab, melaksanakan apa yang didengar memerlukan kepada satu tenaga yang lain. Tahu kata semayang bagus, bila tak tahu langsung boleh makin semayang lagi bagus. Itu semayang fardu, sunat pun sama. Jadi kita memerlukan taufik dan hidayah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk Allah Ta'ala hantar orang habaq ke kita, ini betul, ini tak betul, dan kita memerlukan taufik yang hanya Allah yang boleh bagi, iaitu kita boleh buat apa yang betul dan tak buat tinggal apa yang salah. Maka orang yang sebab itu dalam ceramah, dalam kuliah disebut wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah petunjuk, taufik kemampuan melaksanakan kebaikan itu dan meninggalkan keburukan. Maka itu orang dapat taufik. Lawan bagi taufik al-khizlan. Al-khizlan dia dapat kemampuan dan untuk buat jahat. Dia kenal jahat, dia buat jahat, dia orang yang dikecewakan, wal iazubillah. Lawan dia taufik. Taufik orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jadi dua istilah itu didegukan oleh ulama ketika menyebut wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan Allah lah kita mendapat taufik dan mendapat hidayah, mendapat petunjuk dan dapat melaksanakan apa yang petunjuk yang kita tahu. Petunjuk itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dan Allah namakan juga sifatnya sebagai sifat kitabnya sebagai kitab pemberi petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan puasa diturunkan Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Ada ayat Quran kata Quran ini petunjuk kepada orang bertakwa, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada ayat Quran kata Quran ini petunjuk kepada seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Ada ayat Quran kata dalam suratul Isra, Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan
Ada ayat Quran menyatakan bukan sahaja Al-Quran itu memberi petunjuk, bahkan baginda Nabi SAW juga pemberi petunjuk. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan inilah pujian kepada kenyataan itu. Al-hadi ilal haq, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, yakni wa innaka la tahdi, berdasarkan firman Allah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wa ila siratim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ila sahibi al-maqamil mahmud, kepada pemilik kedudukan yang terpuji. Wal haudil mawrud, dan pemilik kepada kolam yang akan didatangi oleh orang beriman yang akan minum air kolam itu. Wal liwa'il ma'qud, dan pemilik kepada panji di akhirat kelak. Wa biyadi liwa'ul hamdi, di sisiku panji pujian yang dia akan diikut oleh orang-orang yang mulia, orang yang bertuah, yang kita hendak kita masuk dalam golongan itu. Orang yang berada di belakang Nabi SAW, yang berjalan dari bawah panji baginda di akhirat kelak, masuk syurga dengan baginda alaihissalatu wassalam. Ila syafi'il a'zam, kepada pemberi syafaat yang paling mulia. Semua ni ada dalil, bukan saja disebut sifat satu-satu, tapi kita mengaji dalam hadis banyak sangat dalil-dalilnya. Wan nabiyil akram, dan nabi yang paling mulia. Al makhsus min rabbih bil wasilati wal fadilati wad darajatil aliyah rafi'ah, yang dikhususkan daripada Tuhannya dengan dikurniakan wasilah, fadilah, kelebihan, darjat yang tinggi, yang tertinggi. Ila sayyidil awwalin wal akhirin, kepada penghulu, kepada orang terdahulu dan terkemudian. Ila nuril wujuhin nadhirah wa qurratil uyunin nadhirah, kepada cahaya, kepada wajah-wajah yang berseri dan pemberi kebahagiaan kepada mata hati yang melihat, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku hadiahkan kitab Al-Jawahir Lamma'a fi madahi a'dha'i nabiyina sahibi syafa'ah, rajian bihi syafa'atahu wa hubbahu wa ridahu alaihi salatu wassalam, dalam keadaan mengharamkan agar mendapat syafaat, supaya Allah bagi syafaat kat kita semua, dan Allah kurniakan kecintaannya dan redanya kepada kita, redha Nabi SAW dan suka Nabi SAW kat kita. Wal qurba min hadrati janabihil azim, dan Allah dekatkan kita kepada baginda alaihi wasallam. Wan nadhara ila wajhil karim sallallahu, dan dapat melihat kepada wajah baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa an yanfa'ani wa masyayikhi wa walidayya wa zawjati wa auladi wa banati wa aqaribi wa ahli wa muallimi wa talamidi wa kulli man ahabbani wa ahsana ilayya wa da'ali wa iyyakum wa sairil muslimin bi yadihi al-qawim sallallahu alaihi wasallam, agar Allah memberi manfaat kepada saya dan guru-guru saya dan ibu bapa saya dan isteri saya dan anak-anak saya yang lelaki dan perempuan dan adik-beradik saya dan ahli keluarga saya, guru-guru saya, murid-murid saya, setiap orang yang suka kepada saya dan berbuat baik kepada saya dan mendoakan kebaikan untuk saya, dan kepada kamu semua, dan kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dengan berkat petunjuk baginda yang lurus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha minal mahbubin li zatihi al-muhammadiyah al-manzurina bi'aini rahmatihi al-widadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Salawat dan Allah ke atas penghulu, semoga Allah memberikan salawat, yakni semoga Allah merahmati serta memuliakan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad dengan satu salawat yang menjadikan kita, dengan sebab salawat itu Allah jadikan kita di kalangan orang-orang dikasihi oleh baginda Nabi SAW, yang dipandang dengan pandangan rahmat, dan kepada keluarga dan sahabat, dan Allah kurniakan kesejahteraan dengan kesejahteraan yang banyak. Ya, muqaddimah kita habiskan pada pagi ini. Satu muka yang pertama, kita akan berpindah pada muka yang kelima. Ini muka apa ni? Muka 3. Muka yang kelima kita akan sambung pagi besok. Jadi sehari baca semuka, dua muka, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan baca sampai khatam kitab ni. Jadi bagi yang tak memiliki kitab, elok ada kitab untuk kita tulis.
Ni kita tak boleh kitab pakai hafal ya. Satu muka dah habis, apa pun tak tulis, tak ingat. Nanti nak orang yang mengaji tulis sampai muka surat 300 baru kita rasa, oh silap aku tak tulis. Banyak maklumat masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mengaji ni kena tulis, kena ada kitab, kena ada tulis, kena tulis, kena ambil keluar duit sikit beli kitab. Sebab tu dalam Imam Syafi'i kita mengaji ni kena ada duit. Imam Syafi'i kata orang nak berjaya, kena nak mengaji kena ada 6 benda kat dia. Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustazin wa tuli zamani. Nak mengaji bagi boleh kena ada 6 benda. Satu, zakat, kena ada cerdik. Kalau tak cerdik mengaji ke mana tak boleh. Cerdik ni sebab kadang-kadang keturunan, sebab kadang-kadang usaha kita. Kita rajin sembahyang tahajud, insya-Allah cepat cerdik. Kita rajin baca Quran, cepat cerdik. Kita rajin guna kayu sugi, cepat cerdik. Kita rajin puasa, cepat cerdik. Cerdik ni di sudut amalan ada, di sudut doa ada, di sudut bacaan ada. Ada ulama karang kitab tajuk amalan untuk hilangkan lupa dan menguatkan ingatan. Jadi syarat pertama nak mengaji kena cerdik. Wa hirsin, yang kedua kena minat. Kalau tak minat, pakai tak mau mengaji. Minat menulis, minat membaca, dia minat hal lain, minat main bola, main game, main handphone, main badminton, main pingpong, aja minat main, boleh main. Dia kena minat mengaji. Wa hirsin wa ijtihadin, yang ketiga bersungguh. Pulun, tak pulun habis juga. Wa bulghatin, yang keempat kena ada duit. Duit nak beli kitab, duit nak baca buku, duit nak bayar yuran, duit nak apa, nak beli makanan, duit kena ada. Duit tak ada, tak jadi ya. Duit ada halih boleh beli kitab, tak boleh beli, tak jadi ya. Wa bulghatin, yang kelima wa suhbatu ustaz, mendampingi guru, tak boleh baca sendiri takut faham pikul lain, kena ada guru yang mengajak. Dan yang keenam watul zaman, masa yang panjang. Hari ni mengaji, hari ni boleh, payah, mesti kena sambung. Maka orang yang mengaji ni kalau dia tahu kelebihan mengaji, banyaknya fadilat mengaji, dia tak akan berhenti sampai mati. Dia akan mengaji dan baca setiap hari. 6 ni syarat nak boleh ilmu. Salah satunya kena ada duit. Dengan duit itu kita beli buku dan kita tulis ketika maklumat disampaikan. Berapa banyak kita rugi satu muka berlalu tanpa kita tulis, sebab kita tak ada kitab di tangan. Tapi kalau ada, kita tulis muka, 2 muka, 3 muka. Setelah kita habis tulis besok, baru kita tahu betapa besarnya fadilat mendengar dan menulis, sehingga kita nampak penuh kitab kita dengan tulisan yang maklumat yang kita tulis itu akan berguna pada masa depan. Dan Allah bersumpah dengan pen, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, demi pen, dinamakan surah pen, suratul qalam. Dan Allah turunkan ayat mula-mula turun dengan ilmu. Dalam ilmu tu Allah sebut pen. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Antara yang disebut alladzi 'allama bil qalam, yang mengajak dengan pen. Menunjukkan ilmu dengan pen ni ada kaitan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita nak ilmu yang banyak, mesti dia berkembang dengan pen, mesti diguna pen untuk menulis. Itu panduan yang disebut oleh ulama, sehingga kan ada ulama kata al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maksud dia, ilmu itu umpama binatang buruan, umpama ayam yang kita ligan, itik yang kita ligan, rusa yang orang buru, kebau lembu yang kita nak sembelih buat korban, kita tangkap ya. Ilmu itu umpama binatang yang diburu, tak kira lah lembu ke, kebau ke, kambing ke, rusa ke, ayam ke, itik ke, ikan ke. Kita nak makan ikan, kita kena tangkap ikan. Kita nak makan ayam, kita kena tangkap ayam. Kita nak makan lembu, kita kena tangkap lembu. Kalau lembu terlepas, nak sembelih payah. Ayam terlepas, tak boleh makan. Ikan terlepas, tak boleh apa. Maka binatang buruan yang kita nak makan,
kita tangkap. Lah ni kita tak ada tangkap sebab kita lebih tangkap di market. Tangkap ikan pun di market, tangkap ayam pun di market, tapi sebelum nak ada dalam market mesti diambil di tempat nak. Udang orang ambil dalam ayam. Ayam orang ambil di kandang, di reban ayam. Lembu orang ambil di kandang lembu sebelum dia nak jadi ketui daging duduk di pasar. Maka siapa-siapa nak makan ikan, nak makan daging, nak makan lembu, dia kena tangkap dulu. Lepas tangkap baru masuk dalam perut jadi makanan, baru masuk dalam mulut. Ilmu ini umpama binatang yang diburu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Pengikat kepada binatang itu adalah menulis. Menulis itu umpama mengikat binatang buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kukuh, tali yang kuat. Ikat dengan tali tak kuat, putus dia lari. Jadi ikat tali, ikat kerbau kena guna tali kerbau, ikat kambing kena guna tali yang sesuai dengan kambing. Ikat kambing guna tali senang-senang putus. Maka nak ikat kerbau cara kerbau, lembu cara lembu. Maksud dia kalau lembu tak diikat dia akan lari, kandang dah tak ditutup dia akan lari. Ilmu yang kita cari dia akan hilang. Kita dapat hari ni, setahun ni lupa, dapat hari ni tahun depan lupa, dapat hari ni 10 tahun lagi belum tentu ingat kalau tidak diikat. Cara nak ikat dia, tulis. Tulis itu mengikat ilmu yang kita dapat, seperti kita ikat kerbau lembu yang kita nak makan dia, nak sembelih dia ketika tiba masa dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.